Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama Bantuan MY. Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah sekali lagi memperhebatkan operasi penguatkuasaan di beberapa lokasi melibatkan 3 daerah utama iaitu Kota Kinabalu, Sandakan dan Tawau. Dalam siri operasi yang dijalankan, seramai 64 warga asing telah ditahan selepas pihak berkuasa membuat pemeriksaan terhadap ratusan individu. Tindakan ini diambil susulan dakwaan pelbagai kesalahan berkaitan imigresen termasuk tidak memiliki dokumen perjalanan atau pas yang sah serta disyaki melanggar syarat yang ditetapkan. Di Kota Kinabalu menerusi Opselera, seramai 38 individu telah diperiksa. Daripada jumlah tersebut, 7 warga asing ditahan untuk siasatan lanjut. Mereka terdiri daripada 6 warga Filipina melibatkan 2 lelaki dan 4 wanita dewasa serta seorang lelaki dewasa warga Pakistan. Kesemua mereka ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959,63. Sementara itu, di Sandakan, operasi yang dijalankan melalui Ops Bersama dan Ops Kutip menyaksikan seramai 145 individu diperiksa. Hasil pemeriksaan tersebut, 28 warga asing telah ditahan. Tangkapan melibatkan 21 warga Filipina terdiri daripada 13 lelaki dan 8 wanita dewasa. Turut ditahan ialah 7 warga asing lain termasuk 4 lelaki dan 2 wanita dewasa warga Indonesia serta seorang kanak-kanak lelaki selain 3 lelaki dewasa warga India. Di Tawau pula, Ops Kutip dan Ops Belanja membawa kepada pemeriksaan terhadap 66 individu. Daripada jumlah berkenaan, 29 warga asing telah ditahan untuk tindakan dan siasatan lanjut. Tangkapan di daerah itu melibatkan 5 warga Filipina, iaitu 4 lelaki dewasa dan seorang kanak-kanak lelaki. Turut ditahan ialah 24 warga Indonesia yang terdiri daripada 11 lelaki dewasa, 6 wanita dewasa, 4 kanak-kanak lelaki dan 3 kanak-kanak perempuan. Secara keseluruhan, operasi di ketiga-tiga daerah ini menunjukkan bahawa penguatkuasaan imigresen terus dipertingkatkan bagi memastikan setiap individu yang berada di negara ini mematuhi peraturan dan mempunyai dokumen yang diperlukan. Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah turut menegaskan bahawa operasi seumpama ini akan diteruskan dari semasa ke semasa. Langkah berkenaan penting bagi membendung kehadiran individu yang melanggar peraturan imigresen selain memastikan undang-undang negara terus dihormati. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan jumpa lagi di video seterusnya.